Macam mana boleh berlaku selalu banyak tanah-tanah diceroboh, sama ada dibina kuil ataupun diceroboh untuk diambil pasir, ataupun tanah diceroboh untuk dibina ladang musangking. Jadi isu ini sangat meluas diperkatakan. Kalau baru-baru ini kita baca di media, tanah diceroboh untuk membina kuil ataupun rumah ibadah. Kalau kita tengok statistik di Malaysia, walaupun angka ini diambil pada tahun 2021, di Malaysia saja ada kuil dibina dengan cara ceroboh ini 3,200 buah kuil dibina di atas tanah orang lain, tanah asing tanpa kebenaran. Dari 3,200 itu, saya cuba tengok dapat maklumat yang saya perolehi, di Selangor sahaja ada 773 kuil haram. Kalau di Kedah ada 493. Dia bukan 2-3 tapi beratus, bahkan satu negara ini beribu. Jadi saya melihat perkara ini dah terlalu kritikal. Bukan benda yang baru berlaku, tetapi benda ini, perkara ini, pencerobohan ini berlaku telah bertahun-tahun sejak daripada kita merdeka hinggalah hari ini. Dan jumlah dia bukan sebuah dua buah. Satu negara kita 3,200 lebih, dan sekarang ini 2025 mungkin angkanya dah bertambah. Jadi apa yang saya nak gambarkan, seolah-olahnya pencerobohan untuk membina rumah ibadah ini seolah-olah telah pun dinormalisasikan. Dah rasa tak bersalah, tidak rasa malu, tidak rasa bersalah untuk melanggar undang-undang tanah. Tapi saya juga cuba melihat apa punca sebenarnya ni. Tentu ada puncanya. Kita tak boleh menyalahkan pihak penceroboh semata-mata. Kita juga kena melihat dalaman kita. Apa puncanya kelemahan kita sehingga mereka menceroboh tanah untuk membina kuil yang sebegitu banyak, ribuan. Jadi saya nak bercakap di sini bukan nak melihat dari sudut salah mereka. Saya nak bercakap ialah apa kelemahan kita, apa salahnya kita sebagai tuan tanah, sebagai orang yang berkuasa, sebagai kerajaan, sebagai pemimpin di negara kita ini sendiri. Ada dua faktor yang saya lihat. Pertamanya, faktor lemahnya penguatkuasaan. Kalau kita lihat, mereka ceroboh, ada undang-undang yang boleh terheret mereka ke mahkamah, tetapi pelaksanaan kepada penguatkuasaan tidak ada. Sehingga aktiviti penceroboh itu seolah-olah dianya satu yang dah biasa. Ceroboh saja, tidak ada undang-undang dikena. Bahkan ada sebahagian tanah yang berceroboh buat kuil, apabila kita nak ambil tanah itu, mereka minta ganti. Dahlah kita tak heret mereka ke mahkamah kerana menceroboh tanah, kita bagi tanah pula kepada mereka untuk mereka membina kuil, memindahkan kuil yang diceroboh, tanah itu diceroboh kepada tanah yang diberi secara sah. Ini kelemahan penguasaan. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya lihat campur tangan orang politik. Sebab apa? Kadang-kadang kita berhak, kita boleh mengambil tindakan undang-undang, tetapi mungkin orang politik tidak membenarkannya. Sebab mereka memerintah, mereka ada kerajaan, mereka ada kuasa, tak benarkan untuk kita mengheret mereka ke mahkamah, ke muka keadilan. Kenapa ini berlaku? Saya mungkin melihat dari sudut kita ada tawar-menawar. Orang politik mungkin mereka mengharapkan kertas undi daripada bangsa yang juga berhak mengundi, tetapi mereka perlukan tanah. Mereka ceroboh buat kuil. Bila nak ambil tindakan, maka campur tangan politik untuk menghalang jangan diambil tindakan mahkamah. Sebaliknya, dibawa ke perbincangan dalam budi bicara. Tetapi budi bicara yang kita buat ini budi bicara yang tidak menghormati perlembagaan, undang-undang. Kenapa? Budi bicara kita budi bicara untung rugi politik, budi bicara keuntung kertas undi. Mereka kita biarkan kekal di tanah yang mereka ceroboh, atau kita beri mereka tanah untuk bina kuil secara sah, kita dapat kertas undi. Tetapi ingat, siapa yang paling cerdik? Mereka yang cerdik. Mereka dapat kekal di tanah yang mereka ceroboh, ataupun mereka dapat tanah yang diberi oleh kerajaan untuk membina kuil. Kita adalah orang yang terpaling cerdik kerana kita dapat kertas undi, kita dapat kuasa undi. Tetapi tuan-tuan, tanah itu panjang usia dia, kekal mereka miliki. Kertas undi yang kita dapat, kita hanya dapat dalam tempoh 5 tahun sahaja. Bila selesai 5 tahun, kertas undi itu, kuasa
kalau undi itu expired, tidak berguna lagi dah, maka datang Pirayu akan datang, kita perlu lagi tahu undi. Bila perlu ke tahu undi, mereka akan demand lagi untuk kuil seterusnya, untuk tanah seterusnya, bina kuil, dan kita beri lagi tanah dengan harapan kita dapat lagi kita undi lagi, mereka dapat tanah lagi yang kekal. Ini dua perkara yang saya lihat, dan saya ingin berikan pandangan bagaimana kita hendak mengekang aktiviti pencerobohan tanah dibina kuil secara haram ini. Saya nak berikan pandangan yang perlu kerajaan fikirkan dan serius untuk melaksanakan apakah yang perlu kita buat untuk menggagalkan, untuk mencegah pencerobohan-pencerobohan. Tak kira lah ceroboh buat kuil ke, penceroboh ambil pasir ke, ceroboh ambil hutan bina ladang musangking ke, tubuhkan unit tindakan khas. Unit tindakan khas ini dianya mesti mempunyai kekuatan yang disegani dan ditakuti oleh para penceroboh. Ini ciri dia. Dianya ditubuhkan secara undang-undang. Ada hukum, mereka bertindak atas hukum-hukum yang kita bentuk sendiri. Hari ini kalau kita harapkan PBT, Pejabat Tanah Daerah, untuk memantau tindakan tentang tanah-tanah ni ceroboh, sama ada buat kuil ke, ceroboh ambil pasir ke, ceroboh buat ladang musangking ke, tidak lagi mampu dilaksanakan oleh PBT. Bukan tahap mereka lagi dah, sebab penceroboh ini suatu kumpulan yang agresif, ada kekuatan tersendiri, maka tak mampu disaingi oleh PBT. Dia perlu tubuhkan unit tindakan khas. Kalau hari ini PBT gerun dengan penceroboh, kita tukar, akan datang penceroboh gerun dan takut dengan unit tindakan khas ini. Kenapa? Unit ini mempunyai kuasa yang besar, mereka ada kekuatan, mereka ada kelengkapan, mereka ada kemampuan, sehingga apabila mereka rawat jalan-jalan, dapat maklumat ada kuil yang baru dibina di atas tanah cara haram, maka unit ini mampu dan mereka berani meruntuhkan, mencegah aktiviti tersebut. Dan penceroboh-penceroboh itu tak berani untuk berhadapan dengan unit ini. Bagaimana bentuk wajahnya, tahap mana kekuatan yang perlu ada pada unit ini, apakah job scope yang perlu ada pada mereka, siapakah individu orang-orangnya, watak-wataknya, ini perlu diperdetailkan. Tetapi sudah sampai masanya negara kita mempunyai unit khas untuk bertindak mencegah sebarang pencerobohan berlaku di negara kita ini. Ini pandangan saya yang perlu diperhalusi oleh pihak kerajaan kalau kita hendak menghentikan aktiviti pencerobohan berterusan di negara kita ini.